So guys, Assalamualaikum. So hari ni kita akan hiking Bukit Batu Gajah dekat Fedah Ulu Tebrau, Johor. So inilah dia starting point bersama cousin aku lagi, Azri, Alip dan Ain. So let's go. Okay guys, okay tak? Okay, Azri okay? Okay, jom. Ha? Okay, jom. So kita akan melalui Fedah ni, starting point. Let's go. Okay guys, ke Bukit Batu Gajah bersama cousin-cousin saya. Okay? Okay tak? Okay. Okay. Okay guys. Dulu kalau nampak anjing trauma, bukan trauma apa, dia macam dah Ya sebab sekarang dah okey. sebab kecil lagi kan. Kalau kecil dulu lain memang sebelum ni lah, tengah proses melawan perasaan takut kepada anjing. Oh, faham. Boleh tu, insyaAllah. Sebab dulu kan pernah ada Okay. Okay, Ingin. Okay, boleh tunjuk balik good. Okay. Aduh. Apa balik? Arrow tu, dia tunjuk kat mana arrow tu? Batu Gajah. So kiri ke kanan? Arrow tu dia tunjuk kat mana Alik? Kan anak panah tu warna oranye tu. Kanan kiri cepat. Kiri. Pandai. Okay, pandai. Okay, jom. Tengok signboard supaya tak sesat. Tengok kamera. Kanan. Jauh lagi. Cuba tengok signboard tu. Tengok signboard tu Alik sini. Kiri tu. Okay, jom. Kita nak pergi Bukit Batu Gajah, jadi kita nak ambil sini. Kiri. Yang warna oranye tu. Kalau Fedah sana. Fedah lain, kita nak pergi yang Bukit Batu. Okay, Aziz okay? Good? Mantap. Jom. Okay guys, so kita dah berada di kilo yang ke-2 point lebih itu lah. So kita bagi diorang water break jap. Ni aku cousin laju je jalan. Alip. Dia nak tengok signboard. So aku ajar adik sepupu aku Gizat mana dia punya signboard lah, sebab dia tak selalu masuk hutan. So kita boleh nampak situ Bukit Batu Gajah kanan atau kiri. So guys, so kita akan sambung hiking semula. Ciao. Guys, so kita dah nampak dah puncak Bukit Batu Gajah di situ. So let's go. Don't continue, you just relax and then continue. Lepas tu baru terus jalan. Bukan makna stop terus. Dia berdua perbezaan kat situ, okay? Dah sampai kan depan tu je. Kata-kata mutiara pada pagi ini. Okay guys, 3,000 kaki apa semua. kita dah nampak dah Bukit Batu Gajah. Yahoo. Siapa bagi kita? Boleh. Aziz, siapa yang stop? Jom. Okay, tahniah guys. Sini dah sampai dah Bukit Batu Gajah punya puncak. Sebelah sana tu. Nampak tangga di situ. Nampak tangga lah. Situ dah puncak dia. Kan? Situ lah. Kita naik dulu. Nipu betul. Tak ada. Okay guys, hantar tahniah. Asyik hari info kak. Okay, kita akan try naik. Kali aku nak rekam. Sabar. Atau ada 3. Naik. Pegang tangga tu. Slow. Seimbangkan badan. Phone dia takut je. Takut jatuh je. Tahniah. Ke sini, Alip. Baiklah. Okay, good. Good job. Yo. Alip sini akan ambil gambar sekejap. Ini gambar dia kan? Guys, alhamdulillah sampai puncak Bukit Batu Gajah. Jom kita try naik. Ya. Fuh, lawa siut. Kalau boleh kemah kasih. Wah. Nice lah. Guys, so kita on the way nak turun.
pada pukul 9.58 8.58 Alhamdulillah. So guys, jom. Oh tengok Ain, tengok Aziz ni. Ain, tengok Aziz. Oh. Nikmati sementara yang ada. Okay guys, bye bye. Guys, kita dah turun daripada, so kita akan teruskan perjalanan kita pulang semula keluar daripada Viaduct Ulu Tebrau ni. Mana Lep? Dia tunjuk arrow dekat mana? Ada tak arrow? Tak ada. Okay, let's go guys. Viaduct Ulu Tebrau. Betul. Okay guys, kita orang dah berada hampir ke penghujung dia. So sikit lagi kita dah apa, dah 6 kilo 6 kilo lebih dah. Kita orang berjalan mendaki semua di sini. So sikit lagi. Bye bye. Ingat aku kan, dekat stesen. Boleh. Okay guys, so kita orang hampir ke penamat, ke penghujung jalan. Terima kasih tengok YouTube kita orang. Sampai di sini saja, jangan lupa subscribe. Sampai di Ya. sini saja, jangan lupa subscribe, okey? Tekan button like. Tekan button like. Button like di bawah. Tekan. Bye bye. Bye bye guys. Lambai. Okay, bye-bye.